So hi guys, kita baru habis breakfast kat R&R Sungai Perak. Okay, sekarang ni kita on the way ke Cameron Highland. Okay, memang agak random. Semalam balik dari Perlis, terus pergi Cameron Highland yang Sabtu. So sekarang ni kita on the way naik Cameron. Right. Okay, kita dah sampai kat Cameron Highland. Sekarang nak pergi kat Kia Farm. Okay, kita terpaksa parking kat bawah ni sebab jam. So daripada tempat kita nak pergi kat Kia Farm ni around 450 meter. So kita main jalan kaki lah. Tengok jam dia dekat 2 jam. Okay, jadi jalan kaki lah. Mami macam mana Mami? Mami? So far okay. Baru jalan berapa meter apa? Nampak weh. Baik-baik sejuk. Masih jauh lagi perjalanan kita orang. Kita dalam jam pun tak habis ni. Dah hampir sampai dekat Kia Farm. Farm dah. So kita hampir sampai kat Kia Farm. Ni okey sikit. Rasa dah okey dah. Ini sebab turun bukit. Ha? Ha? Dah ada dah. Ambil gambar dulu, kita selfie. Apa dia? Ambil gambar, ambil selfie. Oh. Siapa ni? Kita tengah beratur beli apa? Strawberry matcha. Bang, ada bang? Jom. Actually kita nak cari patung alpaka tau. Tengok mana yang bawah dah murah. Ni lah apa? Dia apa-apa tah. Sekarang ni kita nak on the way balik ke kereta tadi. Okay, dah pandai beli, nak kena buat turun pula. Better jalan kaki tadi lah, walaupun penat. Tapi dapat beli lah barang. Kita akan sambung shopping time. Dekat mana? Sayur. Sekejap lagi. Okay, sekarang kita dah sampai dalam kereta. Okay, jadi time naik tu memang penat, time turun sebab turun bukit Dia okey sikit. Memang okey lah. Mami pun okey katanya. Relax. Okay, so sekarang ni kita akan ke Cameron Valley. Cameron Valley. Pergi ke Cameron Valley untuk minum teh. So, jumpa sana. Jom. Okay, sekarang kita dah sampai kat Cameron Valley. Okay, ramai orang. Okay. So, kita nak makan, nak minum air teh. Let's go. Ni, sampai dah? Alhamdulillah kita dah sampai dekat Cameron Valley. Kita nak mengetih. Tengah order makanan. Kita nak cari tempat duduk. Kita nak belanja sikit view.
Okay. Let's go. Okay, kita pun dah habis dah makan dekat Canberra Valley. So saya rasa itu sahaja vlog kita pada hari ini. Kita jumpa di next vlog. Bye bye.